inilah rumah terpaling moden dalam kampung ni. Korang percaya tak? Kalau korang nak tahu, rumah yang ala-ala English design ni direka penuh dan dibina oleh tim AAM Alpha Home. Kali ni owner rumah request untuk bina railing tangga dan juga ramp. Lantai ruang hadapan yang luas ni kita gunakan mozaik. Manakala untuk dinding dekat luar rumah ni, kami menggunakan dinding berbentuk kayu yang dipanggil High Technology Wall System yang ditampal dengan smart wood plank sebagai kemasan terakhir. Dia nampakkan kayu lah. Rumah berkeluasan 1372 square feet ni mempunyai 3 bilik, 3 bilik air, 2 ruang tamu, dry dan juga wet kitchen. Di dalam package ni kami sediakan lantai jubin untuk satu rumah. Banyak pilihan untuk korang pilih. Jom kita tengok bahagian lantai dekat wet dan juga dry kitchen ni. Memang cantik lah, macam English style. Di dalam package ni juga yang paling menarik adalah kitchen tabletop dan wall backsplash 3 kaki tinggi. Dah komplit dah korang punya kitchen nanti. Salah satu yang menarik juga, kami juga sediakan tingkap aluminium built-in security grill. Lengkap dah rumah ni. Untuk jimat space pintu bilik air ni, kita menggunakan pintu aluminium bifold. Dan juga toilet ni semua dia design khas oleh AAM Alpha Home. Tak perlu pening-pening untuk cari kontraktor wiring sebab dalam package kami juga menyediakan electrical system untuk satu rumah. Nak ceiling nampak kemas, kita akan masukkan sekali cornice untuk ceiling rumah anda. All in one package, okey? Bukan tu saja, kalau dah ada bilik, mesti ada pintu. Untuk pintu pun kita dah include sekali dalam package. Cantik pintu ni. Untuk atap, kami sediakan atap gajah seperti customer dah request. Tapi kalau korang nak atap genting pun boleh. Tanah customer kami ni agak luas, jadi dia request untuk buat bilik stor kecil di belakang rumah ni. So, kalau korang pun tengah mencari-cari kontraktor bina rumah yang mempunyai sijil CIDB, hasil kerja yang tip-top dan pandai desain rumah korang, boleh terus hubungi AAM Alpha Home.